hari ni satu serbuan yang dilakukan oleh penguatkuasa daripada pihak polis, Jabatan Agama Islam, banyak pihak lah, yang menyerbu ke satu premis yang mana menangkap 200 lebih orang daripada pelbagai negara dan juga khususnya rakyat Malaysia lah. Baik yang Islam dengan yang bukan Islam. Yang mana ini satu benda yang beyond daripada fikiran kita lah. Yang mana pesta gay. Dan daripada mereka tu ramainya juga adalah penjawat awam. Ya Allah. Saya tak nak bacakanlah. Saya yakinlah korang dah tahu dah kot. Takkan kau tak tengok kan. Memalukanlah. Kita ni negara Islam. Malaysia ni negara Islam. Waimah kalau kaum lain pun, agama lain pun, tak ada agama yang benarkan sesama jenis ni. Ada ke? Agama mana yang benarkan sesama jenis? Tak ada. Tanyalah orang Cina, orang India ke, tak ada. Tapi boleh berlaku dalam negara kita, yang mana bukan berdua, bukan berempat, bukan 10 orang, beratus orang. Jadi tadi saya buatlah, tanya dengan member lah. Saya tanya dengan member, minta tolong dengan dia lah. Cakap, bila dia orang buat operasi ni? Agak mengejutkan, tetapi taklah terkejut sangat. Mereka ni mula-mula buat operasi ni daripada 2021. Tetapi yang betul-betul jadikan dia orang lebih padu ni 2023. Daripada 2023 tu, mereka besarkan kegiatan mereka tu. Bermakna secara terbuka kempen dalam sosial media untuk mana-mana pasangan yang nak bersama. 2023. Adakah ini yang Anwar kata dah bagi maklumat tak bantras? Adakah ini? Belum lagi yang sebenarnya. Belum cerita pasal Epic lagi. Ya, betul tak? Belum lagi yang, belum Epic lagi yang. Saya tak nak tunjuk lah. Sampai video pun ada ni. Video pun ada ni. Tengok. Ya Allah. Siap berdarah. Ada yang pecah pula tu. Ada yang pecah berdarah. Dah tengok dah? Dah tengok belum? Guys. Yelah, kita boleh berlawak lah. Kita boleh suka. Kita boleh ketawa kan. But, come on lah. Macam mana negara ni tak ada malapetaka. Tak ada bala bencana. Huru-hara keadaan. Kalau benda-benda macam gini, kita kompromi. Baik, saya nak ucapkan tahniah lah kepada pihak polis, pihak berkuasa yang terlibat dalam operasi hari ni lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Kita memang tak boleh benarkan budaya ni lah. Kita tak boleh benarkan langsung mereka ni. Kan? Apatah lagi mereka buat ni tanpa segan silu. Seolah-olah macam negara ni tak ada undang-undang dah. Dan kita minta untuk mereka ni, semua sekali yang terbabit ni dihukum. Kena hukum. Tak kira lah. Kan? Dan mereka semua penjawat awam. Ya Allah, penjawat awam tu kalau korang tengok, bacakanlah penjawat awam tu Penjawat awam tu antara penjawat awam yang ada tu Pegawai khas pentadbiran SUK Pulau Pinang. Kerajaan. Ni semua kerajaan Guru Sekolah Menengah Sri Aman PJ. Guru Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Guru Sekolah Menengah Kebangsaan TTDI. Jabatan Pendidikan Malaysia. Mampus. Penolong Pegawai Perubatan HKL. Patutlah Salim. Doktor Hospital Sungai Buloh. Doktor Hospital Shah Alam. Penolong Jurutera UKM. Doktor Hospital Sungai Buloh. Guru Sekolah Menengah Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur. Pegawai Kebudayaan Istana Budaya Kuala Lumpur. Pegawai Takbir Diplomatik Etik KPT Putrajaya. Doktor Pakar Patologi HKL. Penjara Sempang Renggam Johor. Jabatan Insolvensi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ada 16 orang pegawai kerajaan yang ditangkap dalam operasi yang dilakukan oleh pihak polis hari ini. Yang mana jumlah dia ada 203 orang, 171 orang lelaki lah. Muslim 101, non-Muslim 70. Ya, ni tak normal kan? Normal ke? Saya tanya dengan korang, normal ke? Benda ni, apa yang berlaku hari ni, normal ke? Normal ke? Tak normal. Ini paling, saya rasa ni paling besar lah. Paling besar aktiviti songsang yang berjaya dilakukan oleh pihak polis untuk tangkap mereka ni. Tak pernah berlaku lagi. Dan tadi ada satulah yang saya tengok lah, saya agak menyentuh sikit lah perasaan, rasa macam Allahu Akbar. Kan? Sebab
ada di kalangan mereka tu adalah anak-anak muda, guys. Orang muda. Orang muda yang, yelah, dia memang spesies yang sama. Yang mana sebelum ini, dia buat sorok-sorok dia dengan dia punya partner dia. Tapi bila ada tempat sebegini, ada tempat aktiviti sebegini, mereka memberanikan diri untuk turun masuk dalam kancah ni. Tambah menyedihkan lagi, perbuatan mereka ni, budak ni bagi tahu ni, daripada dia ni dipaksa. Dia dipaksa. Dipaksa untuk ni, dan hari ni dia datang untuk cari mangsa pula. Sudah. Untuk try barang baru. Saya nak korang dengar, tak payah tunjuk lah, dia tak tunjuk muka pun. Ses dulu lah. Banyak ses. Tapi tak banyak klik pasal tempat ni. Sebab dia skip ni. Dia gambar tak boleh kata. Awak apa? Student ke? Student. Kat mana? Betul. So selalu datang hari Minggu je kah? Ke ada hari-hari? Tak ada, selalu datang second time. Oh ni second time. First time boleh? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. 2 minggu lepas tu pergi seorang. Pergi seorang. Berapa lama awak spend masa dekat dalam ni? Masa 3 jam. 3 jam? Macam-macam lah buat. Tapi tak adalah set. Tak bagi orang set. Sebab dia tak ada protection dan sebagainya tak bagi. Okay, tapi arang-aringan ada lah. So kali ni datang sebab apa? Rindu? Saya lah. Habis? Saya nak try orang lain. Nak try orang lain? Kawan pun? Tak ada kawan, saya datang seorang. Dulu yang masa cuba-cuba dengan kawan tu kena paksa ke atau paksa? Kena paksa. Asalnya kena paksa. Lepas tu tersuka lah. Sebenarnya minat lelaki tu daripada form 1. Tapi tentu minat macam senior je lah, tak senior. Lepas tu dia dah masuk asrama. Lepas tu form 4 tu member tu lah yang buat dia dulu. Lepas tu dia jadi addicted. Betul. Oh, addicted betul. Masuk asrama, tingkatan 4. Kena balon dalam asrama. Lepas kena balon, dia mengenyam, cari barang. Mak bapak, ibu dan ayah, tolonglah, alert benda ni. Kalau tengok ni, muka garing ni. Rambut dia lagi ganas daripada rambut saya. Kau pergi cari dekat Malaysia Gazette, ada video tu. Macam saya tak selalu kira naik. Parents tahu tak? Dia family tahu? Family ada yang tahu. Orang saya seorang. Dia just tahu yang saya ni gay lah. Sama nak tahu belum? Mana orang? Ini pula 2 orang lelaki tengah lay down, tengah baring dengan tuala. Tapi tak tahulah ini berdarah ke tak, tapi nampak bukan tak berdarah. Ni ada pengalaman sebab kau dengar dia kata apa? Tak ada nak. Isi tahu? Isi tahu. Abang kerja mana? Di kapal. Kapal? Memang offshore lah? Ada kapal ke offshore lah. Ni memang tak pernah kenal kan? Oh, jumpa. Bini kerja offshore, bini tengah belayar. So dia pun belayar juga. Tapi dia bukan belayar, dia belalai. Datang memang ada intention ni kan? Oh pernah dengan siapa? Orang tu bukan kat sini. Sebelum ni yang first time macam Tahu beberapa kali lah. Ada orang itu. contoh search pad untuk member awak ni masuk jam mana panggil. Guys, kau boleh pergi tengok lah dekat Malaysia Gazette, dia punya video ni. But dia secara besar-besaran promosi ni 2023. Guys, 2023 mereka buat operasi secara orang cakap ni lah berjemaah lah ni. Ini kira berjemaah lah ni, ramai-ramai. Tanpa ada rasa takut. Kalau korang tengok video dia, dah tengok video dia dah. Kau dah tengok belum video dia? Kau dah tengok belum video serbuan ni? Saya tanya betul-betul ni, dah tengok belum? Tapi video ni nampak ni sikit lah. Ada nampak belalai lah. Saya pun tak tahu tadi ada member share dalam Team Walabot. Tapi saya sempat save lah. Kalau tunjuk kena ban ni. Saya hantar dalam Telegram Team Walabot. Sekarang saya hantar. Dalam Telegram Team Walabot. Video dia ni, dia tak tahulah siapa yang rekod kan. Tapi dia tunjuk lah. Kelang kabut ni lah.
Boleh kot tunjuk mula-mula kot. Sikit eh. Sikit eh. Kalau sanggup nak tengok lah. Kalau tak sanggup, tak payah tengok lah. Saya hantar dalam Telegram Team Malabot. Saya letak dekat pin message. Pastikan tengok tak ada anak-anak dekat sebelah. Kau tengok kan anak-anak tengok kat sebelah pun, dia dahsyat kau. Abah aku ni punya sesama jenis pula. Dah masalah pula. Baik guys. Ini 2023 bermula. Siapa Perdana Menteri ni? Sebab tu bila saya cakap, budaya Non dengan Salim kunyit ni. Sebenarnya kalau kita nak berfikir, bukan ini saja. Profesor Agus, ada banyak. Kalau kau tengok dalam kabinet, kau tengok satu-satu, kau akan kenal. Dan Anwar Ibrahim, dia banduan. Kesalahan jenayah apa? But ini satu benda yang serius lah. Yang membimbangkan kita. Hari ni bukan saja orang perempuan yang tak selamat, tapi orang lelaki lagilah berkali-kali ganda tak selamat. Sebab inilah dia. HIV ni inilah dia. Inilah dia punca HIV ni. Jadi saya harap kita semua dapat berhati-hati lah dalam perkara ni, dapat jaga each other lah. Yang paling penting adalah anak-anak ni. Suara tak clear? Clear pula suara. Tak clear? Clear kan? Dia lambat sikit. TikTok Anwar malu. TikTok Anwar malu. Jadi saya harap alert lah perkara ni. Bat saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada pihak polis, pihak penguasa yang menjalankan operasi lah. Dan kita harap juga kepada mana-mana semua rakyat Malaysia yang ada maklumat berkenaan dengan aktiviti tak bermoral seperti ini, tolong laporkan kepada pihak berkuasa. Wajib lapor. Amar makruf nahi mungkar, wajib. Sebab ini kita negara Islam lah. Kita tak boleh benda ni kita biarkan dan jadi satu benda yang normal pula. Tak boleh. Jadi saya harap semua pihak dapat bertanggungjawab dalam perkara ni. Okey.